Hari ni aku nak berkongsi salah satu cerita yang bertajuk Rumah Sewa 99. Jadi kita mula daripada satu pasangan ni, yang mana pasangan suami isteri. Yang laki ni kita panggil sebagai Azlan dan isteri kita panggil sebagai Mira. Jadi Azlan dengan Mira, mereka baru pindah di salah satu kawasan daerah yang agak terpencil lah. Disebabkan si Azlan ni baru dapat salah satu jawatan, di mana dia ni bekerja sebagai pegawai teknikal di tempat baru dia. Jadi si Mira dengan Azlan ni pun carilah salah satu rumah sewa yang agak kurang mahal dan si bajet lah kan, untuk mereka tinggal berdua saja. Jadi setelah mereka cari, mereka pun terjumpa lah salah satu rumah sewa yang agak murah. Jadi setelah mereka sampai, rumah tu merupakan rumah taman tau, tapi rumah dia berada di hujung sekali, di mana rumah tu bernombor 99. Dan keadaan rumah tu pun dah agak lama lah. Kalau tengok pun nampak agak usang, jadi macam dah lama tak disewakan kepada orang lain. Jadi dalam mereka tengok-tengok pun, akhirnya mereka buat keputusan untuk sewa rumah tu disebabkan kos dia yang murah dan kawasan tempat rumah tu pun dekat berhampiran dengan tempat kerja si Azlan ni lah. Dan masa tu pemegang kunci tu adalah anak kepada pemilik rumah tu, yang mana rumah tu merupakan milik ayah dia sendiri lah, yang mana dah lama meninggal. Jadi dalam mereka duduk bincang-bincang dan tengok rumah sewa tu, si pemilik bagi tahu yang rumah tu ada 3 bilik, tapi satu bilik tak boleh pakai, yang mana bilik tu mereka dah kunci siap-siap disebabkan ada barang-barang di dalam tu lah, yang mana mereka kata bilik tu mereka jadikan sebagai store. Jadi kalaulah Azlan dan isteri dia Mira tu setuju untuk sewa, mereka bagilah harga murah. Jadi si Azlan dengan Mira pun tak fikir panjang lah, dah benda murah, lagipun mereka berdua, bilik pun satu je nak pakai, ada lagi 2 kosong. Jadi mereka pun bersetujulah untuk sewa di situ. Sebelum pemilik tu pergi pun dia pun pesan, kalau boleh bilik store tu jangan kacau, jangan buka dan buat tak tahu saja. Dan masa tu isteri dia dah mula rasa curiga dan pelik apa yang dia cuba sampaikan. Tapi si Azlan ni dia macam buat tak tahulah kan. Dia pun macam okey, tak ada masalah. Jadi setelah mereka sewa kemah-kemah barang apa semua, malam pertama boleh dikatakan tak ada apa-apa yang berlaku. Bahkan malam kedua pun tiada apa gangguan pun. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang sangat damai lah. Tapi masuk saja malam ketiga, si Mira merupakan isteri dia ni, boleh dikatakan malam tu dia tiba-tiba terdengar bunyi aneh yang datang daripada bilik store tu. Jadi si Mira ni pun cubalah untuk dekat dengan bilik store tu kan. Dan akhirnya dia dengar macam bunyi tapak kaki yang datang daripada dalam bilik tu. Jadi selepas dia dengar tu pun, dia tunggulah suami dia balik daripada kerja. Setiba saja si Azlan balik, dia pun ceritalah yang dia dengar seseolah ada orang sedang berjalan di dalam bilik tu. Tapi bagi lelaki biasalah, alah awak tu salah dengar, mungkinlah masa tu awak tengah mamai ke apa kan. Jadi si Mira ni pun macam tak apalah kan, dah lelaki dia pun cakap macam tu, okey lah kan. Dan keesokan hari tu waktu siang, si Mira ni pun duduk sapu sampah lah depan rumah. Tengah-tengah sapu sampah, jiran dia tegur, yang mana jiran dia ni merupakan rumah nombor 97. Sebab rumah nombor 98 boleh dikatakan tak ada orang, kosong, rumah kosong kat situ. Jadi rumah 97 rumah jiran dia, 98 rumah kosong, 99 rumah sewa tu lah. Jadi si jiran rumah nombor 97 ni pun tegak lah, tanya macam mana duduk sini, okey ke, tak ada dengar bunyi pelik-pelik ke kan. Jadi si Mira pun macam terkejut, tiba-tiba jiran dia pun tanya soalan yang tiba-tiba macam tu. Jadi Mira pun macam nak alihkan perhatian, macam tak ada apa pun, okey lah kami duduk, tak ada masalah apa kan. Jadi si jiran pun tak bercerita apa-apa pun, dia cuma macam tak apalah kalau macam tu kan, duduk elok-elok lah. Jadi malam tu pun si Mira pun bagi tahu juga kat Azlan yang jiran dia ni pun macam tanya soalan pelik. Tapi si Azlan ni pun macam biasalah kan, alah awak tu salah faham, mungkin lah dia tanya macam mana duduk rumah ni, okey ke tidak ke kan, awak tu yang salah faham. Biasalah lelaki. Jadi selang saja beberapa hari, ada satu malam di mana Azlan malam tu dia balik lewat daripada kerja. Jadi boleh dikatakan malam tu si Mira diganggu dengan sangat teruk. Di mana waktu tu Mira dia macam lalu tahu di depan bilik store tu. Tiba-tiba dia terdengar bunyi macam ada orang daripada dalam tengah ketuk pintu. Jadi si Mira ni pun tiba-tiba terberhenti depan pintu tu, macam stuck tu kat situ. Dengar dekat sebelah ada orang ketuk pintu. Jadi dia pun macam pusing tengok belah pintu tu, dia nampak macam tombol pintu tu nampak sedikit macam bergerak, seolah-olah ada benda daripada dalam tengah buka pintu tu. Jadi si Mira ni pun cubalah untuk try buka pintu tu, mana tahu kot boleh terbuka kan. Jadi bila dia buka je pintu tu betul-betul terbuka, tak terkunci. Bila dia dah buka pintu tu, dia tengok dalam keadaan bilik tu gelap lah, tak nampak apa.
Jadi dia pun cubalah untuk masuk jenguk pelan-pelan dalam tu apa yang ada. Jadi dalam dia tengok-tengok macam dia endap-endap kan, gelap kan dalam bilik tu. Bila dia endap-endap, dia nampak macam ada kelibat seorang lelaki tengah duduk bersila dekat lantai. Dia nampak saja benda tu, dia tutup pintu, lari masuk dalam bilik. Terus ambil telefon suami dia, Azlan. Jadi bila dia call suami dia beritahu lah suruh balik cepat apa semua. Dia nampak benda aneh lah apa kan. Jadi yang suami pun terus balik lah kan. Disebabkan isteri dia pun dalam keadaan yang sangat takut masa tu. Jadi bila dah suami dia balik, dia pun cerita yang dia pintu tu boleh terbuka dan dia ternampak ada satu makhluk di mana orang tua sedang duduk dekat atas lantai dan tengok ke arah dia. Jadi si lelaki tu pun nak beranikan diri pun cubalah untuk buka pintu tu, tapi tak boleh. Pintu tu terkunci. Jadi masa tu pun lelaki tu macam anggap yang benda ni tak tahu betul ataupun tidak. Sebab nak kata tipu, bini dia sendiri yang cakap. Tapi nak kata benda tu betul, pintu tu pula terkunci. Jadi suami dia pun macam keadaan yang was-was. Jadi selepas pada kejadian tu, boleh dikatakan tiap-tiap malam Mira ni asyik kena ganggu. Dan akhirnya suami dia pun buat keputusan untuk minta daripada bos dia pulang kerja awal lah untuk jaga isteri dia kan, si Mira ni. Sebab tengok Mira ni pun dalam keadaan yang sangat-sangat takut untuk tinggal seorang-seorang di rumah waktu malam. Jadi nak jadikan cerita, satu malam ni si Azlan ni ada bersama isteri dia tengah tengok TV. Jadi dalam mereka tengah duduk santai tengok TV tu, tiba-tiba terdengar bunyi barang jatuh daripada dalam store. Jadi kat situ barulah pertama kali Azlan dengar bunyi yang mai daripada bilik store tu. Jadi si kat situ jadi macam dua-dua termenung. Mira tengok Azlan, Azlan tengok Mira. Jadi Mira pun dah macam inilah yang cuba I nak sampaikan dekat you, tapi you tak percaya. Jadi Azlan ni pun bangunlah jalan pergi ke arah depan pintu store tu lah. Bila dia sampai depan pintu tu, jadi si Azlan ni pun cubalah untuk dekatkan kepala dekat pintu kan. Jadi bila dia dekat dengan pintu, duduk dengar betul-betul bunyi apa kan. Tiba-tiba pintu tu diketuk dengan kuat betul-betul kat sebelah telinga dia. Masa tu bukan dekat dia, sekali dengan Mira terkejut. Jadi si Azlan pun bawa lah Mira masuk dalam bilik, duduk dalam bilik diam-diam kan. Azlan cubalah untuk baca sesuatu supaya benda tu tak ganggu kan. Tapi boleh dikatakan malam tu betul-betul benda tu mengganggu Azlan dan bini dia lah. Di mana dia dengar bunyi barang jatuh daripada dapur, macam pinggan pecah, gelas pecah. Dan gangguan tu boleh dikatakan ganggu mereka sampai mereka ni tak boleh nak tidur. Jadi keesokan hari tu si Azlan call lah pemilik rumah tu kan. Dan dia bertanya yang ada apa sebenarnya dalam bilik store tu. Kenapa boleh dikatakan tiap-tiap malam dia dan isteri dia diganggu. Jadi pemilik tuan rumah tu pun macam tak bercerita. Dia pun kata yang tak ada apa pun sebenarnya. Tu bilik arwah ayah saya. Tak ada apa pun sebenarnya. Itu perasaan je kot. Jadi si Azlan ni pun tak puas hatilah dengan jawapan si pemilik rumah ni. Jadi dia pun petang tu bertanyalah dengan jiran-jiran kan. Nak siasat apa yang sebenarnya berlaku dengan pemilik rumah tu. Jadi setelah dia sembang panjang dengan jiran-jiran dia, barulah dia tahu yang mana ayah dia yang merupakan pemilik rumah tu yang telah meninggal pada asalnya adalah seorang bomoh, di mana bilik tu merupakan tempat bilik dia duk berubat orang lah. Jadi segala macamnya ada dalam tu lah. Jadi adalah jiran-jiran yang mengatakan kemungkinan itu adalah saka milik ayah dia ataupun penunggu lah kan, boleh dikatakan. Jadi kat situ dah jadi satu masalah pula dekat Azlan dan juga Mira, di mana mereka ni dah lah baru pindah, tiba-tiba kena macam tu pula kan, terjumpa dengan rumah yang tak sepatutnya. Jadi akhirnya si Mira dan Azlan ni buat keputusan untuk keluar daripada rumah tu dan pindah pergi ke tempat lain lah. Jadi lebih baik mahal daripada duduk murah tapi tak selamat. Jadi menurut hampa, kalau hampa duduk di rumah sewa macam tu, adakah hampa masih tinggal di situ ataupun pindah?